Ini menunjukkan cerita sebegini tentang guru yang bawa ajaran sesat, mimpi pelik, nikah batin. Bukan saja jadi isu di negara kita, tapi memang menjadi perbualan hangat satu Nusantara. Kenapa di Indonesia lebih viral cerita-cerita sebegini? Sebab kisah ketua ajaran sesat memang sangat masyhur di Indonesia. Kita tak seteruk mereka kerana kita ada kawalan. Kita ada majlis agama, kita ada jabatan agama. Majlis Ulama Indonesia mencatatkan ada lebih daripada 300 ajaran sesat yang tersebar di seluruh Indonesia. Antara yang kita kontrol tak masuk ke negara kita, ni tuan-tuan jangan mandai-mandai pula nak mendaftar jadi ahli pula dah. Pertama, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Yang ini didirikan oleh Ahmad Musaddiq. Dia mengaku sebagai Nabi selepas daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, gerakan Fajar Nusantara, dia panggil Gafatar, merupakan metamorfosis daripada Qiyadah Al-Islamiyah yang menyebarkan ajaran menyimpang dan dilarang oleh pihak pemerintah di Indonesia. Ada satu lagi dia panggil Kerajaan Obor-Obor. Kerajaan Obor-Obor dipimpin oleh Aisyah Tusalamah yang mengaku sebagai dia tu kononnya jemaah Nyi Roro Kidul, dan dia menyebarkan ajaran yang sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga Lia Edin, agama Salamullah, mengaku menerima wahyu daripada malaikat Jibril, menyebarkan ajaran sinkretis yang menggabungkan pelbagai agama. Kemudian ada satu ajaran yang memang dipantau oleh Indonesia, Hakikat Balakasuta, melakukan ritual mandi tanpa berpakaian, dan beberapa ajaran lain yang menyimpang daripada ajaran Islam. Sebab itu fenomena ajaran yang sesat ini begitu teruk sekali. Sebab itulah kita merasa bimbang dengan fenomena ini. Ajaran sesat memang satu fenomena yang kita kena akui banyak terjadi menjelang kiamat. Kalau kita di Malaysia saja, ada 154 ajaran telah pun dipatuakan sebagai sesat oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, oleh JAKIM. Sesat ini ada orang dipetikai, ialah netizen ni kerjanya kan suka petikai. Dia kata, apa indikator JAKIM nak menyesatkan kami? You siapa? Macam pandai-pandai engkau sesatkan kumpulan kita orang. Kita orang ni betul. Tapi kenapa kamu sesatkan? Kenapa Jabatan Agama Islam Selangor sesatkan kami? You siapa? Kita ingin terangkan bahawa nak meletakkan hukum sesat kepada mana-mana kumpulan ni bukan dilakukan cara suka-suka hati. Bukan dilakukan semasa nak mengisi masa-masa lapang hari Minggu. Tak ada. Bukan. Tak ada. Apa nak buat hari ni? Jom sesatkan kumpulan ni nak. Jom WhatsApp group. Bukan begitu. Nak menyesatkan satu kumpulan, itu besar sungguh dia punya peranan yang dimainkan oleh banyak pihak. Sebagai saya ambil contoh Jabatan Agama Selangor. Jabatan Agama Selangor ni, dia berfungsi sebagai pelaksana. Pelaksana kepada keputusan Fatwa Negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Yang mana dalam Jawatankuasa Fatwa ada ulama, ada pakar syariah, ada pakar usuluddin, pakar akidah, ada ahli-ahli akademia dalam pelbagai disiplin pengajian Islam. Sebab itu apabila satu fatwa mengatakan, okey, kumpulan A engkau sesat, itu bukan suka-suka hati, dah dikaji begitu lama. Maklumat daripada Bukit Amannya, IPK-nya, IPD, semua kita ada maklumat daripada Special Branch. Buatkan, ada masa perlu kita panggil pula orang yang terlibat, panggil, tunjuk sebab, beritahu, kemudian barulah diletakkan hukum sesat. Bukan senang. Sebab itu kepada orang atau pengikut atau ketua kumpulan ajaran sesat yang tak puas hati, mereka boleh bawa kes ke Mahkamah Syariah untuk penilaian semula. Tak ada masalah, lawanlah. Maknanya bukannya kita diktator, tidak. Kalau you tak puas hati boleh fight balik. Saya secara peribadi, saya pernah jadi saksi pendakwaan untuk kes terhadap kes Syiah. Ada satu kes Syiah yang kami pernah tangkap di sebuah daerah di Negeri Pahang. Saya tak sebutlah daerah mana. Kita tangkap dia kerana kita percaya dia terlibat dengan Syiah. Dia imam masjid tetapi dia terlibat dengan elemen Syiah. Maklumat daripada Special Branch kita dapat. Kita buat kajian, kita buat risikan, ekori pergerakan dia, ia confirm. Dan kita pun
dakwalah dia di mahkamah. Tetapi sebab dia pasang lawyer, dia menyebabkan saya sebagai IO ketika itu dipanggil untuk memberikan kenyataan. Naik mahkamah, mana boleh lawan? Kalau you rasa you betul, you lawan lah. Masa tu peguam bela akan tanyalah kita, exhibit yang kita buat dicabar. Macam mana ni. Kredibiliti kita sebagai pegawai IO dipertikaikan. Awak mengaji di mana? Awak bidang apa? Awak bidang akidah ataupun tidak? SOP pengumpulan bukti-bukti itu dipersoal. You ambil gambar pakai kamera apa? Adakah kamera itu dia macam-macam lawyer tu kerja lawyer lah. Artinya kalau tidak puas hati boleh bawa kes ke mahkamah. Maknanya janganlah kita rasa diktator lah negara kita. Tidak. Sekarang ni tuan-tuan, di negara kita ni kita boleh war-warkan sebab tuanku saya ingat titah 2 kali dah bulan puasa ni di negeri Selangor. Pahang baru kemarin titah. Sekarang ini kita ada 7 ajaran sesat yang duduk bawah radar PDRM secara direct. Ni tuan-tuan jangan masuk kumpulan ini. Walaupun indah macam mana pun, jangan join. Pertama sekali Tarikat Habib Shah. Yang kedua Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara, DPEIN. Yang ketiga Milah Abraham. Yang keempat ajaran Suhaini ataupun Shihab. Yang kelima Nur Mutiara Mutmainah NMM. Yang keenam The Ahmadi Religion of Peace and Light. Dan yang ketujuh Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, PMYT. 7 ni jaga jarak. Jaga jarak. Indah macam mana pun jangan ikut. Apa sebab? Dia sekarang ni masyarakat, dia jadi minat nak join benda-benda macam ni sebab kebetulan orang tengah teruja dengan kedatangan kiamat. Sekarang ni kan semua orang mengharapkan kiamat. Bila harga barang naik, minta Allah datanglah Imam Mahdi. Semua elemen kiamat yang kita minta. Biarlah Dajjal datang. Kita, kalau boleh segeralah kiamat. Berhentilah hidup dunia ni. Hantu nak pergi surga tu. Kalau masuk surga lah. Kita dah fokus kepada kiamat. Sebab kita macam dah fed up dengan kebejatan dunia kononnya. Orang mengharapkan ada superhero akan datang. Namanya Imam Mahdi. Jangan sibuk Imam Mahdi. Imam masjid ni kita kena ikut. Bukan Imam Mahdi. Maka orang ambil kesempatan buat pelbagai gerakan. Ada satu gerakan tuan-tuan dipanggil Gaza. Gaza ni bukan yang kita doa kunut nazilah tu. Tidak. Gaza ni gerakan akhir zaman. Yang juga terdiri daripada kalangan scammer juga. Dan kumpulan ni datang daripada Indonesia. Mereka buat persiapan akhir untuk menghadapi akhir zaman berdasarkan mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim. Dan mereka sedang siapkan tanah beruzlah di Pakistan untuk kita nanti berhijrah ke Pakistan. Jadi gerakan ini menyampaikan mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim. Mengatakan ru'yah sadiqah. Dia mendakwa dia pernah mimpi berjumpa Allah. Orang lain mimpi jumpa Nabi, dia jumpa Allah. Sikit atas lagi, jumpa Allah. Dia diamanahkan oleh Allah untuk berkongsi mimpinya dengan masyarakat. Dia pernah mimpi jumpa Dajjal beberapa kali. Dia pernah mimpi jumpa Ya'juj Ma'juj. Dan dia percaya telah pun lepas di muka bumi. Sebelum daripada Gaza, kita berhadapan dengan Sita An-Nur, PMYT, Perjalanan Mimpi Yang Terakhir. Jadi semua ini sedang dalam pemantauan oleh 3 pasukan bertindak untuk ajaran sesat. Pertama sekali JAPAS dipanggil. Ini saya boleh cerita, dah tak jadi rahsia lah. JAPAS ni Jawatankuasa Pemandu menangani ajaran sesat peringkat kebangsaan. Sebab dah titah banyak kali, dah dihidupkan balik. Kemudian JAPIS. JAPIS ni Jawatankuasa Penyelesaian Penyelidikan Islam. Dan PKA, Panel Kajian Akidah. Dan sudah pastinya daripada cawangan khas Bukit Aman, IPK Selangor dan negeri-negeri yang lain. Dan yang membimbangkan kita adalah negeri Selangor mencatatkan statistik ajaran sesat tertinggi di negara ini. Bukan makna orang Selangor bermasalah, tidak. Sebab tuan-tuan, ni kan periuk nasi, tempat orang mencari rezeki. Jadi orang luar datang tu macam-macam perangainya. Dia bawa masalah kampung dia ke negeri tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni menanggunglah masalah. Setakat hari ini ada 45 ajaran sesat dah pun dipatuakan. Yang tertinggi lah dalam negara. Dipatuakan negeri Selangor. Yang terbaru fahaman ajaran Wan Nohayati binti Wan Alias. Itu dipanggil Ibu Yati. Jangan ikut. Jangan subscribe. Yang kedua fahaman dan juga ajaran Asma'ul Husna. Dr. Wan Masri binti Wan Muhammad.
Dia pun tak payah ikut.